Selamat datang kepada channel Homegrown ni. Kan kita ada tunjuk macam mana nak buat sistem aquaponik ni kan. Kita dah buat, kita dah testing, kita dah simpan dalam sehari dua ni. Kita nak tambah ikan ke dalam tangki ni dan kita nak tanam sayur-sayur dia lah. Kalau siapa-siapa yang tak tengok macam mana saya buat ni, tengok kat atas ni. Kita dah sediakan. Just klik tengok, baru boleh sampai ke tahap ni lah. Kita akan masukkan ikan dulu sebenarnya. Dan kita akan cycle dalam seminggu sebelum kita letak sayur. Selalunya macam tu, kerana kita perlukan ammonia build up dekat dalam tangki dan kita perlukan nitrate yang build up dekat grow bed kita lah, untuk tujuan menunjukkan macam mana kita tanam sayur dalam sistem ni. Saya akan buat jugalah. Sekarang kita nak masukkan ikan dulu. So ikan ni adalah ikan tilapia kita. Untuk sistem macam ni elok pakai ikan tilapia lah. Beli yang kecil-kecil tu, yang benih ikan tu dalam 1 inci ke 2 inci. Yang kita dapat ni dalam 3 inci lah, 3,5 inci. Untuk sistem macam ni tilapia bagus. Yang satu lagi yang bagus ialah keli. Keli dia memang rugged lah. Keli mana-mana apa jenis kualiti air pun dia boleh hidup lah. So kita dah dapat 3 ekor ikan ni. Kalau sebesar ni 5 ekor bagus lah. Untuk menunjukkan hari ni kita masukkan ikan dulu. Bila kita dah masukkan ikan tu, kita biarkan dalam 7 hari lah. Bagi dia okey dengan tempat dia, tempat baru dia. Tapi dalam 7 hari kita kena bagi makan lah ikan tu kan. Nanti saya tunjuk apa yang kita bagi makan lah ikan tu.